Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa zuriyatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara pengurusi majlis yang berbahagia, Ustaz Abu Bakar Abdullah yang di-Ketua PAS kawasan Kuala Nerus, yang berbahagia Al-Fadhil Dr. Alias Abdul Razak yang merupakan Ketua Penerangan PAS kawasan Kuala Nerus, kepada seluruh pimpinan kawasan, pimpinan daripada cawangan, teman-teman saya seluruhnya ahli-ahli dan penyokong PAS, teman-teman daripada Parti Keadilan Rakyat, teman-teman daripada UMNO yang datang bersama-sama pada malam ini, saudara-saudara dan sesaudari hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Kita sudah mendengar banyak isu-isu yang disebutkan oleh kedua-dua penceramah tadi, termasuk selingan-selingan yang diberikan oleh saudara pengurusi, dengan nada yang begitu lantang, dengan semangat yang begitu kental, dengan kehebatan nada ucapan itu, menggambarkan kepada kita, saudara, perlu kita memikirkan pada malam ini. Setelah kita bagi peluang kepada PAS untuk memerintah negeri Terengganu selama 4 tahun setengah, daripada tahun 1999 hingga kepada pilihan raya bulan Mac tahun 2004, kalah kerajaan PAS. Dipilih semula UMNO yang melanjutkan usia pemerintahan UMNO sejak hampir 48 tahun yang lalu. Saudara-saudara, mungkin tidak banyak orang yang dapat membezakan apa yang telah tercapai dalam pemerintahan PAS selama 4 tahun setengah dengan apa yang dimulai semula oleh pemerintahan UMNO di bawah Menteri Besarnya Idris Yusof. Saudara-saudara telah diberitahu dalam program-program penerangan seperti ini apa yang telah berlaku zaman PAS pemerintah dahulu dan apa yang telah dilakukan oleh Yusof dan kuncu-kuncunya waktu mereka memulakan pemerintahan sejak pilihan raya yang baru lalu. Apapun saudara-saudara, hari demi hari, saudara-saudara dapat merasakan perbezaan yang sangat besar di antara pemerintahan UMNO dengan PAS. PAS selama 4 tahun setengah telah cuba membawa rakyat kembali mengutamakan saudara-saudara kehidupan rakyat yang berteraskan kepada agama. Saudara, mungkin kita tidak merasakan, tak ada orang yang tak merasakan pentingnya agama. Agama dalam kehidupan harian, agama dalam kehidupan individu, agama dalam kehidupan keluarga, agama dalam kehidupan masyarakat, agama dalam kehidupan negeri, agama dalam kehidupan negara. Saudara-saudara, yang lainnya tidak ada yang lebih penting daripada agama. Mana-mana pun, sama ada negara Eropah, negara Afrika, negara Latin Amerika,
negara Asia, negara Timur Jauh. Saudara-saudara, mau tak mau pemerintahan mereka adalah didasarkan, diletakkan di atas fungsi-fungsi, tugas-tugas, unsur-unsur kepada agama. Jiran kita di Siam, pemerintahan berdasarkan sistem agama Buddha. Negara-negara yang berdekatan dengan Siam juga mengamalkan pentadbiran yang mengambil ciri-ciri agama Buddha. India, Sri Lanka mengambil agama Buddha dan juga Hindu. India Hindu. Ambil saudara-saudara seperti di England misalnya, Kristen, mazhab Protestan. Itali, Kristen, mazhab Katolik. Apalagilah negara-negara Islam. Negara Timur Tengah, termasuklah negara kita Malaysia ini. Malaysia sebuah negara yang dalam perlembagaan, secara perlembagaan, telah meletakkan negara agama resmi bagi negara ini adalah Islam. Apapun saudara-saudara, pengasas-pengasas kepada negara tersebut, sama ada Kristian, sama ada Islam, sama ada Hindu, sama ada Buddha, sama ada jelas atau tidak jelas, sedar atau tidak sedar, telah meletakkan prinsip-prinsip agama dalam pengurusan pentadbiran negara-negara tersebut. Ini menggambarkan yang bukan Islam pun pentingkan agama. Negara Eropah dengan Kristen yang mementingkan agama. Negara Afrika yang kebahagiaannya Kristen mementingkan agama. Apalagilah negara-negara Islam yang saya katakan tadi memang ditegakkan di atas prinsip agama. Saudara-saudara, dalam hubungan itu, atas dasar pentingnya agama, dalam konteks kita tidak lain dan tidak bukan agama Islam, maka PAS yang memerintah selama 4 tahun setengah baru-baru ini telah mengambil ciri-ciri itu, unsur-unsur itu sebagai tulang belakang kepada pemerintahan. Apapun yang dilakukan, pembangunan pertanian, asasnya agama. Pembangunan perindustrian, asasnya agama. Pembangunan pemuda belia, asasnya agama. Pembangunan kesenian, kebudayaan, asasnya agama. Pembangunan pendidikan, asasnya agama. Seluruhnya saudara-saudara, asasnya adalah agama. Inilah dia prinsip pemerintahan PAS. Di mana juga, negeri apa juga yang akan diperintah oleh PAS, sama saja. Agama adalah tonggaknya. Agama adalah dasarnya. Agama adalah perbatasannya. Agama adalah tonggaknya, tonggak tiang belakangnya. Sebab itu saudara-saudara, bila UMNO mengambil alih pemerintahan daripada PAS, yang tonggak mereka adalah nasionalisme, pahaman kebangsaan. Dalam ucapan-ucapan Perhimpunan Agung, tonton lihat, hujungnya, hidup UMNO, hidup Melayu, hidup Melayu, hidup UMNO. Ustaz-ustaz UMNO pun sebut hidup Melayu, hidup UMNO. Pak Lah yang menjadi cucu kepada ulama besar pun menyebut hidup Melayu, hidup UMNO. Agenda UMNO selama 3 hari dalam perhimpunannya tidak lain dan tidak bukan ialah agenda Melayu. Agenda pahaman kebangsaan yang sangat sempit. Melayu UMNO, Melayu UMNO. Kita tidak boleh hidup hanya dengan Melayu saja. Seperti juga kita tidak boleh hidup dengan UMNO saja. Saudara-saudara, dalam dunia maya ini pun kita tidak boleh hidup dengan manusia Melayu, alam Melayu semata-mata. Apalagi alam kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudara tidak ditanya bukan sebagai Melayu, tapi saudara akan ditanya sebagai Muslim. Saudara akan ditanya tugas bukan sebagai penegak Melayu, tapi saudara-saudara akan ditanya tugas sebagai penegak agama Allah Subhanahu wa taala. Penjunjung Islam, penegak Islam, pekerja Islam,
Orang yang akan membangunkan Islam, menghidupkan Islam. Bukan menghidupkan Melayu. Bukan menghidupkan pahaman nasionalisme, kebangsaan yang sempit. Seperti yang dibangunkan, yang dihebah-hebahkan, yang diheboh-hebohkan, yang dibangga-banggakan oleh UMNO. Nombor 2, UMNO tegak atas dasar sekularisme. Sekularisme artinya faham yang memisahkan agama dengan kehidupan. Yang memisahkan Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan dunia. Render unto God things which are gods. Render unto Caesar things which are Caesars. Ada ruang Allah, ada ruang manusia. Ada bahagian Allah, ada bahagian manusia. Tak pernah bertemu antara Allah dengan manusia. Saudara-saudara, inilah prinsip asas sekularisme yang akhirnya parti seperti UMNO yang menafikan agama. Parti seperti UMNO yang menidakkan agama. Parti seperti UMNO yang memperkecil-kecilkan agama. Parti seperti UMNO yang memperkotak-katikkan agama. Parti seperti UMNO yang menganggap agama atau Islam itu saudara tidak lebih hanya daripada satu juzuk kecil dalam kehidupan manusia ini. Yang ketiga, UMNO ditegakkan atas prinsip materialisme, pahaman kebendaan. Tuan-tuan, selama dekat 5 hari mereka berhimpun di PWTC. Cerita tentang nak ubah semula dasar ekonomi baru. Lahirkan satu agenda Melayu baru. Nak dimasukkan dalam rancangan Malaysia ke-9. Saya nak kata dengan tuan-tuan dan puan, saya di dalam kerajaan 20 tahun. Saya pegawai kanan dalam kerajaan. Ini semua bohong. Agenda Melayu untuk perut mereka. Agenda Melayu untuk anak-anak isteri mereka. Agenda Melayu untuk adik-beradik kakak abang mereka. Agenda Melayu untuk kawan-kawan, untuk kuncu-kuncu mereka. Mana dia nak cerita nelayan yang ada dekat Kuala Nerus? Mana dia nak cerita nelayan yang ada di pantai, di pantai Cerating, di pantai di mana-mana? Mana dia nak tengok negara nelayan kecil yang tak memberikan apa, dianggap mereka menganggap tidak memberikan sumbangan apa kepada mereka? Mana dia nak cerita petani-petani kecil yang tidak memberikan projek kepada mereka? Mana mereka nak bercerita, nak membangunkan petani-petani pekebun campur, mixed farmers, yang tidak memberikan apa-apa hasil kepada mereka? Mereka tak cerita, tuan-tuan. Cerita AP. 3 hari, 2 hari Perhimpunan Pemuda, Pembinaan Wanita dan Puteri UMNO. Mereka cerita yang besar. AP. Mereka cerita AP. Ayah PIN pun mereka cerita. Approve permit pun mereka cerita. Saudara, mereka cerita yang besar-besar. Billion import kereta. Billion. Rafidah cuba nak menafikan bahawa menantunya terlibat. Rafidah cuba nak menafikan dirinya terlibat. Bahkan tuan-tuan dan puan-puan, pergeseran tuduh-menuduh berlaku antara Rafidah dengan bekas Perdana Menteri Tun Mahathir. Saudara-saudara, dalam Perhimpunan Agung mereka besar, mereka cerita agenda besar. Mereka cerita tentang milenial, bilioner. Seperti Tajuddin Abdul Rahman. Milenial, bilioner. Yang mereka serahkan untuk mentadbirkan MAS. Untuk mentadbirkan DRB Highcom. Untuk menadbir renung dan sebagainya. Mereka tak cerita nelayan di Kuala Nerus. Mereka tak cerita sampan-sampan kecil di Kuala Nerus. Mereka tak cerita nelayan-nelayan persisiran di Kuala Nerus. Mereka tak cerita, tuan-tuan, gulungan petani-petani yang kecil ni. Kais pagi, makan pagi. Kais petang, makan petang. UMNO, sebuah parti. Seperti juga ada MCA. Yang sudah lupa, tuan-tuan, roots. They have forgotten their roots. Mereka sudah melupakan asal keturunan. Mereka telah melupakan, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang dikatakan akar umbi mereka. UMNO, budak-budak bandar. UMNO, budak-budak luar negeri.
UMNO budak-budak middle class. UMNO parti middle class. UMNO parti upper class. UMNO tak pandang orang Melayu, tuan-tuan. Nama aja. Dia tak pandang perai-perai durian ni, tuan-tuan. Dia tak pandang. Khairi tak pandang perai-perai durian ni. Hisamuddin Tun On tak pergi singgah meraih durian ni. Mereka duduk di hotel, tuan-tuan dan puan, hotel 5 bintang. Semuanya hotel 5 bintang. UMNO bersidang tak duduk hotel 3 bintang. Hatta tak duduk hotel 4 bintang, 5 bintang, 6 bintang. Musim tak ada pemilihan ini pun, tuan-tuan kita tanya. Semuanya disponsor, 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 disponsor. Makan disponsor. Paling tidaknya 7 hari, 7 malam, 8 hari, 8 malam. Minum disponsor, rokok disponsor. Ada yang mengatakan, tuan-tuan, social escort pun disponsor. Bayang, tuan-tuan dan puan. 2 bilik 1 orang, 2 orang 1 bilik, 2 orang 1 bilik, 2 orang 1 bilik. Bayang berapa ribu. Itu yang Isa bagi, tak masuk bilik, tak masuk hotel, tak masuk makan, tak masuk rokok, tak masuk cerut. Isa cerut, tuan-tuan, cerut 1 batang, berapa harga cerut? Isa bagi 1 orang berulang-ulang. Ada masanya bagi 1,000. Ada 1,500, ada 2,000, ada 3,000. Tiap-tiap seorang perwakilan yang jumlahnya hampir 3,000. Darabkan, tuan-tuan, kali 2, kali 2. Tak masuk lagi Isa bayar. Hotel bayar, makan bayar, minum bayar, entertainment bayar. Bayang, tuan-tuan. Sekali-kali persidangan agung, terutama zaman pemilihan, ratus-ratus juta. Itu Isa. Tak masuk yang disebut-sebut Ali Rustam. Itu Isa. Tak masuk yang disebut-sebut Akhir Toyo. Nafikan, tuan-tuan. Minta UMNO nafikan. Ada di antara orang UMNO yang tidak rasuah. Minta UMNO nafikan kalau ada seorang pemimpin UMNO yang tidak terlibat dalam politik wang. Daulah Badawi dan Najib kata tarikh untuk mereka membuat laporan mengenai rasuah politik 18 hari bulan April. Kita nak tanya, orang nak melaporkan kemungkaran ini, kenapa ada tarikh? Nak melaporkan kemungkaran yang mereka begitu serius. Politik wang, rasuah politik. Mereka letakkan tarikh pada 18 hari bulan April. Oh, tuan-tuan, gembiralah Akhir Toyo. Gembiralah Ari Rustam. Gembiralah lain-lain penyangak-penyangak ni, tuan-tuan. Tapi saya merasakan cerita ini tidak berakhir begitu saja. Isa sudah mengemukakan rayuan. Kemungkinannya ruayawannya akan ditolak atau berterima. Daripada 6 tahun digantung, mungkin 4 tahun digantung. Tapi tuan-tuan dan puan, Isa sebagai juara, Isa tidak akan hanya sampai ke situ. Isa tidak hanya berusaha sampai ke situ. Isa juga akan mengorek, tuan-tuan, lubangnya sedalam-dalam mungkin. Kalau dia seorang kena, dia akan tarik orang lain juga masuk dalam lubang itu. Ini UMNO, ini UMNO. Saya nampak, tuan-tuan, di depan saya, lubang yang sangat besar. Lubang kedurjanaan, lubang yang akan menguburkan UMNO menjelang tahun 2008 yang akan datang ini. Pemimpin-pemimpin mereka bertakaran antara Najib dengan Daulah Badawi. Bukan satu rahsia lagi. Kumpulan Najib, kumpulan Daulah Badawi. Najib nak jatuhkan Daulah Badawi. Dalam pada itu ada kumpulan-kumpulan sprinter. Seperti Tunku Razali dan bagai-bagai lagi. Saudara-saudara, di peringkat naik presidennya. Tuan-tuan tengok percakaran yang akan berlaku. Mat Taib tak puas hati dengan hanya menjadi ketua penerangan saja. Muhyiddin tak puas hati hanya menjadi naik presiden di tempat yang ketiga saja. Saudara, pergeseran terus akan berlaku oleh kerana mereka disumbat oleh perasaan, jiwa semangat kebangsaan yang sempit, jiwa sekularisme yang meninggalkan agama, mengenepikan agama. Apalagi, tuan-tuan, jiwa materialisme, jiwa kebendaan. Nak benda, nak benda, nak benda, nak benda.
Daripada naik presiden, nak jadi timbalan presiden nak jadi presiden. Pasal apa mereka nak jadi presiden? Pasal mereka nak menguasai seluruh projek-projek pembangunan Malaysia. Pasal apa nak jadi presiden? Pasal mereka nak mengkayakan kroni-kroni mereka. Pasal apa mereka nak jadi presiden? Mereka nak mengagih-agihkan, nak memfaraidkan harta negara ini. Itulah tuan-tuan. Itu UMNO. Itu cerita UMNO. Mereka boleh bermesyuarat dalam perhimpunan. Seperti yang tuan-tuan saksikan berakhir pada pukul 6.30 petang tadi. Mereka bermesyuarat. Walaupun kali ini Idola Badawi dan Tempo mesyuarat. Tak banyak menyentuh parti-parti pembangkang seperti PAS. Tapi saudara-saudara, rancangan mereka rancangan jahat. Rancangan pembangunan mereka rancangan pembangunan jahat. Rancangan pembangunan mereka menggunakan duit rakyat. Semiskin-miskinnya nelayan menyumbang kepada wang negara. Semiskin-miskinnya nelayan petani di Kuala Nerus. Tuan-tuan ada sumbangan terus kepada pembangunan negara. Tuan-tuan ada sumbangan terus kepada duit negara. Tuan-tuan ada sumbangan terus kepada khazanah negara. Sumbangan tuan-tuan digunakan. Bukan untuk dimasukkan balik, disumbangkan balik untuk membangunkan anak tuan-tuan. 120,000 anak-anak Melayu tak boleh ke universiti pasal tidak ada bantuan keuangan. 120,000. Bayang tuan-tuan. Petronas untung 58 juta. Petronas untung 58 juta. Setelah tolak dicukai, keuntungan bersih lebih kurang dalam 32 juta. Bilion, sorry. 58 bilion, 32 bilion. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau Petronas mengeluarkan zakat 2,5% daripada 32 bilion, apa masalah nak mensara 120,000 pelajar-pelajar Melayu Islam masuk ke universiti? Apa masalah bagi UMNO, terutamanya Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri? Saudara, untuk membayar subsidi, untuk menggugurkan subsidi petrol, diesel. Saya beritahu diesel, tuan-tuan, oleh kerana diesel harga naik. Nelayan-nelayan yang selalu ke laut, perbelanjaannya tuan-tuan RM400, sekarang sudah jadi RM650. Akhirnya, tuan-tuan dan puan-puan, harga ikan terpaksa naik di pasaran. Akhirnya, harga makanan terpaksa naik di pasaran. Akhirnya, harga pengangkutan yang asalnya naik menyebabkan semua barang-barang naik. Saudara, teman-teman selain daripada yang tinggal di kawasan pesisir pantai, teman-teman pendapatan kecil di Kuala Lumpur, yang gaji 700, yang gaji 800, yang gaji 1,000, anak 4 orang, anak 5 orang, tak boleh hidup di Kuala Lumpur. Kesian tuan-tuan. Isteri menangis, anak menangis. Mereka makan makanan-makanan tuan-tuan dan puan. Pernah diceritakan satu masa, ada orang pergi menyiasat bentuk perbelanjaan, pembelian bahan-bahan makanan yang dibuat oleh ibu-ibu daripada golongan bawahan di Kuala Lumpur. Ada yang mengatakan tuan-tuan, dalam hal kobis di pagi-pagi, sama ada kedai Melayu atau kedai Cina, kobis itu tuan-tuan, kelopak-kelopak kobis itu dibuang. Yang di luar dibuang. Dibuang biasanya diletakkan dalam plastik. Untuk dibeli oleh mereka yang nak menjadikan kobis-kobis yang telah dibuang tadi untuk makanan binatang seperti itik, arnab dan sebagainya. Ibu-ibu kebanyakannya di Kampung Baru. Ibu-ibu di Datuk Keramat. Ibu-ibu di Kampung Kerinci. Yang pendapatan suami mereka dalam lingkungan 700-800. Anak 5 orang, anak 6 orang. Duduk flat. Yang sebahagian daripada flat-flat yang lama. 1 bilik. Flat 1 bilik. Bukan beli kobis. Kobis yang cantik untuk manusia. Beli kobis-kobis yang telah dipotong-potong tuan-tuan. Yang digunakan untuk makanan binatang, untuk haiwan. Itu yang dibeli oleh ibu-ibu tersebut. Mereka beli ikan. Bukan ikan kembung yang fresh. Harganya RM8, RM9 di Kuala Lumpur. Beli ikan yang sudah perut-perutnya keluar. Perut-perutnya keluar, tuan-tuan. Tuan-tuan.
Setengah daripada teman-teman kita yang duduk di Kuala Lumpur ada memberitahu saya, katanya, daging ayam tak masuk di rumah dia sudah hampir 4 bulan. 4 bulan, tuan-tuan. Nak beli ayam tua pun mahal. Nak beli ayam muda pun mahal. Nak beli ayam daging pun mahal. Ayam kampung sampai mereka mati takkan masuk rumah mereka. Bayang, tuan-tuan. Mereka beli bahan-bahan makanan yang namanya kualiti yang rendah, bahan yang rendah, bilangan yang rendah, kuantiti yang rendah, dan bahan-bahan yang mempunyai nilai makanan yang rendah. Saudara-saudara, kebanyakan teman-teman tu mempunyai anak-anak sekolah rendah. 3 orang sekolah rendah, 4 orang sekolah rendah. Yang memerlukan sebenarnya makanan-makanan yang ada nilai-nilai pemakanan. Makanan yang ada protein. Makanan yang ada unsur-unsur vitamin di dalamnya. Makanan-makanan yang ada karbohidrat. Makanan-makanan yang ada nilai-nilai tinggi. Makanan-makanan yang ada kalori. Makanan-makanan yang ada nilai-nilai pemakanan yang tinggi. Tapi kalau beli kobis yang layak dimakan oleh haiwan, tak ada lagi nilaian itu. Beli ikan yang perut dah keluar, tak ada lagi nilaian itu. Inilah yang dimakan oleh anak-anak Melayu. Mungkinkah anak Melayu mungkin bersaing dengan anak Cina, anak India? Anak Cina yang makan yang makan soya beans, anak Cina yang makan sayur yang baik-baik, anak Cina yang makan ikan baik-baik, anak Cina yang makan unsur-unsur vitamin yang baik-baik, unsur-unsur protein yang baik-baik. Inilah akibatnya. Orang Melayu pergi shopping, orang Cina, orang India, tuan-tuan, orang middle class pergi shopping nun di Tesco. Mereka shopping di Parks and Grand. Mereka shopping di Eagles. Beli barang harian ni, barang harian. Mereka shopping, tuan-tuan, di gedung-gedung hypermarket yang besar-besar di Kuala Lumpur. Orang Melayu beli baju anak di pasar malam. Basuh sekali, mengecut 4 kali. Betul, tuan-tuan. Beli kasut di pasar malam. Bukanlah saya kata kasut pasar malam ni tak ada kualiti langsung. Tapi, tuan-tuan, kerana dia jual di pasar malam. Memang tempatnya di situ. Memang tempat yang kualitinya, kualiti yang paling rendah. Pakailah kasut kualiti yang paling rendah. Hingga kan anak-anak ini pergi sekolah merasa jiwa hamba dia. Pergi sekolah nak melangkah sekolah dengan kasut pasar malam. Malu nak melangkah ke sekolah. Dalam mana kerajaan menggalakkan, tuan-tuan, TV. Hari-hari buat iklan di TV, buat iklan. Kalau nak kasut, kasut ini. Nak stokin ini. Nak baju ini. Nak singlet ini. Tapi mereka beli pasar malam. Tak masuk dalam iklan pakaian mereka. Betul, tuan-tuan. Ini jiwa hamba ni. Jiwa kecil ni. Ada kaitan dengan pencapaian pelajaran mereka. Terutama bagi teman-teman di Terengganu. Bagi teman-teman miskin di Terengganu. Bagi nelayan-nelayan di Terengganu. Saudara-saudara, nelayan-nelayan di sini tak ada peluang nak pergi ke Tesco. Tak ada peluang, tuan-tuan. Tak ada peluang nak pergi Carrefour. Tak ada peluang nak pergi Giant. Tak ada peluang nak pergi Parks and Grand. Tak ada peluang nak pergi Jaya Dasko. Tuan-tuan tengok bangunan terseragam. Di sekeliling rumah saya, tuan-tuan. Saya tinggal di Taman Tun Dr. Ismail. Depan rumah saya kira-kira dalam 3 minit. Kalau misalnya garis panjang, garis lurus dibuat macam itu, naik kereta 3 minit. Kalau tak ada 3 minit, saya 5 minit saya sampai. Sampai ke Tesco. Tesco yang terbesar di Asia. Sampai ke IKEA. IKEA ni barang-barang rumah buatan daripada Sweden yang terbesar di Asia di depan rumah saya. Giant supermarket yang terbesar di Asia ada di depan rumah saya. Parks and Grand yang terbesar di Malaysia, di Asia ada di depan rumah saya. Yang pergi di sana bukan nelayan-nelayan ini. Tuan-tuan tengok gedung-gedung besar-besar. Gedung-gedung besar-besar. Nilaiannya berbilion-bilion. Berbilion-bilion. Memang barang murah sebab barangnya banyak, tuan-tuan. Barang banyak. Hari ini 20 lori masuk, besok 20 lori keluar. Esok 20 lori masuk, 20 lori keluar. Besok berapa kren masuk, berapa kren keluar. Tapi saudara saya nak sebut. Ini hanya dibuat. Pemilik-pemiliknya orang yang berkaitan dengan UMNO. Pemilik-pemiliknya toke-toke besar. Pemilik-pemiliknya orang-orang yang ada kaitan terus dengan UMNO dan Barisan Nasional. Inilah, tuan-tuan, yang saya katakan. Perbezaan yang berlaku dalam negara. Yang ini yang mengasyikkan UMNO dan Barisan Nasional. Benda ini akan sampai di Terengganu.
Pelancongan Pulau Bidung akan sampai di Terengganu. Peningkatan pelancongan. Saya bukan menentang projek pelancongan. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, pembangunan yang nak dibawa oleh Harun Jusuf, pembangunan yang memisah jauhkan lagi antara nelayan-nelayan ini dengan masyarakat di bandar. Pembangunannya akan memisahkan jauh lagi. Sampai tuan-tuan akan berada di tepi-tepi gunung, di tepi-tepi hutan, di kaki-kaki bukit, di kaki-kaki hutan. Yang lain tuan-tuan nanti, middle class daripada Kuala Lumpur, middle class daripada Taiwan, middle class daripada Jepun, middle class daripada Korea, middle class daripada Singapura, daripada Itali, daripada England, daripada Australia, akan sampai ke Terengganu dalam beberapa bulan saja lagi. Saudara-saudara, inilah yang akan berlaku. Saudara-saudara, yang saya kata ni, saya perancang bandar tuan-tuan. Profesion saya perancang bandar. Saya tahu apa yang mereka nak buat. Saya tahu siapa yang akan masuk. Saya tahu siapa yang akan menggeledah hasil mahsul Terengganu ini. Saya tahu siapa yang akan dapat keuntungan bersih daripada projek-projek itu. Yang akan dapat keuntungan bersihnya ialah UMNO dan kuncu-kuncunya. Saudara-saudara yang saya muliakan sekalian. Itulah peristiwanya. Tapi pas memerintah, kita tak tolak pembangunan. Pas memerintah, seluruh institusi pendidikan ini dinaik tarafkan. Kalau kerajaan persekutuan tuan-tuan menyekat kenaikan tarafan itu, secara dalamannya, sukatan pelajarannya, pendidikannya, pengajarannya dinaik tarafkan. Seluruhnya. Kita buat kolej sains Al-Quran, maktab sains Al-Quran, akademi sains Al-Quran. Seluruhnya. Pembangunan manusia diutamakan, pembangunan modal insan diutamakan. Pembangunan anak tuan-tuan diutamakan, pembangunan syakhsiah anak tuan-tuan diutamakan. Pembangunan anak-anak yang belum lahir diutamakan. Pembangunan bayi-bayi diutamakan. Pembangunan anak-anak kecil diutamakan. Pembangunan ibu-ibu diutamakan. Bukan saja kita utamakan makanan-pemakanan ibu-ibu. Tapi makanan rohaninya. Minuman rohaninya. Didikan rohaninya. Tuan-tuan bayang besok pembangunan yang berlaku di Terengganu. Tuan-tuan ambil 10 tahun lagi. Pembangunan yang akan berlaku di Terengganu, tuan-tuan, akan menjadi sebahagian daripada Hawaii. Sebahagian daripada Hawaii. Sebahagian daripada Phuket. Sebahagian daripada Songkla. Bayang tuan-tuan ketika itu bila tidak ada asas agama. Asas agama yang asasnya sudah dipotong oleh UMNO. Yang asasnya tuan-tuan yang sudah dipurak-purandakan oleh UMNO. Bayang tuan-tuan nanti insan-insan. Seperti di Langkawi. Saya beritahu tuan-tuan, anak-anak di Langkawi, anak-anak sekolah rendah. Anak-anak sekolah rendah. Dalam beg mereka, mereka bawa minuman, bekalan minuman pergi sekolah. Yang mereka bawa bukan mineral water, bukan air mineral. Yang mereka bawa bukan air teh. Yang mereka bawa bukan Milo. Yang mereka bawa dalam beg mereka, bir-bir, tuan-tuan. Arak-arak itu. Inilah yang berlaku. Anak-anak di Pulau Langkawi, tuan-tuan, oleh kerana rokok murah. 4 tahun, 5 tahun dah isap rokok. Betul, tuan-tuan. 5 tahun dah isap rokok. Pun begitu, belum berlaku lagi projek. Insiden merokok antara yang tertinggi, tuan-tuan. Pantai Timur, Kelantan, Terengganu dan sebagainya. Antara yang tertinggi. Antara yang tertinggi. Bayang besok bila Pulau Bidung dibangunkan. Bayang perancangan Idris Jusuf nak bangunkan rancangan pelancongan di Terengganu. Bayangkan bentuk pembangunan yang akan dibawa di Terengganu nanti, saudara-saudara. Bayangkan apa nak jadi kepada generasi anak tuan-tuan. Kalau masa tuan-tuan hidup ini, tuan-tuan tengok anak tuan-tuan satu persatunya tak datang ke masjid. Tuan-tuan ke surau, anak tak pergi surau. Tuan-tuan ke masjid, anak tak pergi masjid. Tuan-tuan menjumpa guru, anak tak jumpa guru. Tuan-tuan mencari ilmu agama, anak tak cari ilmu agama. Tuan-tuan sembahyang, anak tak sembahyang. Bayang bila tuan-tuan mati nanti. Bayang bila UMNO nanti tuan-tuan akan menyediakan satu ruang, satu peluang. Bayangkan UMNO akan menyediakan satu suasana. Anti agama, kecilkan agama, pinggirkan agama. Itulah satu masyarakat yang akan dihidupi, yang akan didiami oleh anak-anak kita.
Waktu tuan-tuan hidup mereka tak minat agama. Tuan-tuan mati besok anak kita lagi tak minat agama. Waktu tuan-tuan hidup, tuan-tuan tak dapat bentuk anak-anak kita. Bila tuan-tuan mati besok, tuan-tuan nak harapkan UMNO membentuk anak tuan-tuan. Tuan-tuan nak harapkan Idris Yusof bentuk anak tuan-tuan. Tuan-tuan nak harapkan Saad daripada Kemaman tu. Mak Saad dia. Saad apa? Mak Said. Mak Said dengan di Kemaman tu nak bentuk anak tuan-tuan. Tuan-tuan nak harapkan daripada Sabri Cik nak bentuk anak tuan-tuan. Inilah yang tuan-tuan kena fikir. Teman-teman UMNO saya yang hadir. Pada malam ini kena fikir sama. Kena fikir sama. Yang saya cakap ni, mari kita tengok. Satu persatu, tuan-tuan rakam apa yang saya cakap ni. Satu persatu. Tengok. Tahun depan, jadi tak? 5 tahun lagi, jadi tak? 10 tahun lagi, jadi tak? Saudara-saudara. Maka dengan itu, saudara-saudara. Tahun 2008 semakin hampir. Tinggal 2 tahun, 3 suku saja lagi tahun 2008. Kalau PAS tidak terus memerintah Terengganu tahun 2008 dan seterusnya. Saudara-saudara, anak-anak saudara yang akan tinggal bila saudara mati nanti. Nampak yang berjalan itu jasad manusia. Nampak yang berjalan itu kepala seperti manusia. Nampak yang berjalan itu muka seperti manusia. Nampak yang berjalan itu badan seperti manusia. Nampak yang berjalan itu kaki seperti manusia. Sebagaimana anak-anak kita tunjukkan bukan sifat manusia dikala kita hidup. Dia tak suka sembahyang. Dia tak hormat mak. Dia derhaka mak. Derhaka bapa. Tak suka majlis ilmu. Tak suka pergi sekolah. Tak suka jumpa guru. Tak suka tuition. Bayang bila akan berlaku 10 tahun lagi. Bila Idris Yusof berjaya membentuk lagi kerajaan di Negeri Terengganu. Berlakulah proses yang Allah sebut dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Saudara-saudara, kebanyakan penghuni neraka terdiri daripada jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, perasaan, jiwa. Tapi mereka tidak menggunakan hati kecil, perasaan itu untuk merasakan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka diberi mata. Anak tuan-tuan diberi mata, tuan-tuan diberi mata, cucu tuan-tuan diberi mata, UMNO diberi mata. Tapi mata mereka tidak menampakkan tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka nampak tanda kebesaran Allah, mereka tolak Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka diberi telinga, tapi telinga mereka tidak mendengarkan kebesaran Allah. Tuan-tuan, sebelah ini Kuza, sebelah ini Kustem. Bila dilaungkan, tuan-tuan dengar oleh kerana menaranya tinggi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya ala salah. Berapa orang yang menyahut seruan itu? Berapa orang? 7 orang. Kalau Kuza 7 orang, tuan-tuan, masjid Kuza tu tak kurang 10 kali saya dah pergi. Masjid Kuza boleh menempatkan 10,000 orang, saya kata. Luar dan dalam. 7 orang daripada 10,000 orang. Inilah yang berlaku. Kalau masjid dah tak datang, masjid tak ada orang yang mengunjung, apa jadi kepada masyarakat? Surau orang tak datang, surau tak dikunjung, apa jadi kepada masyarakat? Pelajaran agama, kelas agama, tak ada yang datang, tak ada yang mengunjung, tak ada yang mengajar, apa jadi kepada masyarakat? Idris Yusof tak bagi Harundin datang sini. Idris Yusof tak bagi Datuk Ishak Barum datang kemari. Idris Yusof tak bagi Ismail Kamos datang kemari. Idris Yusof tak bagi Tuan Ibrahim Tuan Man datang kemari. Idris Yusof tak bagi Taib Azamuddin datang kemari. Saudara-saudara, inilah orang-orang yang menarik minat rakyat. Inilah orang-orang yang menarik ribuan rakyat untuk Islam. Ribuan rakyat ke pangkuan Islam. Ribuan rakyat meminati Islam. Ribuan rakyat balik kepada perjuangan menegakkan Islam. Tetapi UMNO dan Idris Yusof di Selangor, Khertoyo tak bagi langsung. Ada 26 penceramah utama di Malaysia yang tidak dibenarkan oleh Khertoyo. Pertama, Datuk Nik Aziz Nikmat. Kedua, Ustaz Hadi Abdul Awang. Ustaz Hadi Awang. Nombor 3, Dr. Hasan Ali. Di Selangor, tempat saya, tempat kelahiran saya. Saudara-saudara, inilah yang berlaku. Sebab itu, tuan-tuan dan puan, 2008 ini sangat kritikal. Sangat kritikal.
2 tahun lebih tak ada lagi. Saya hendak yang hadir pada malam ini. Demi Allah dan Rasulnya. Demi Allah dan Rasulnya. Demi dunia, demi hari akhirat. Demi padang mahsyar. Demi pertemuan kita dengan wajah Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Demi mizan, demi mahsyar. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena beri kemenangan kepada PAS. Kita beri kemenangan kepada PAS dengan pimpinan ulama, tok-tok guru kita. Saya nak bagi tahu saudara, dalam pimpinan yang baru ini kepada teman-teman UMNO, atas pagar yang hadir yang mungkin tidak mengetahui, seluruh pimpinan PAS pusat mengalami satu arus perubahan yang tidak pernah berlaku dalam sejarah sebelumnya. Timbalan presiden kita hanya berumur 42 tahun. Naib presiden yang pertama kita, Jawabi Husam, hanya berumur 46 tahun. Abang Mat Sabu, 50 tahun. Saya yang paling tua, 57 tahun. Dengan yang di bawahnya, tuan-tuan, termasuk lujnah-lujnah, hampir 20 orang. Di awal namanya doktor. Hampir 20 orang. Dr. Mahfuz Muhammad, Dr. Daing Sanusi, Dr. Hatta Ramli, Dr. Rusli Yaakob, Dr. Maria, Dr. Halimah, Dr. Lu'lu'. InsyaAllah, tuan-tuan. Orang inilah, tuan-tuan. Inilah benteng akhir. Inilah benteng akhir kepada akidah. Inilah benteng akhir kepada syariah. Inilah benteng akhir kepada akhlak. Kepada 26 juta rakyat di Malaysia ini. Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama. Saya mengharapkan, saya nak memesankan 3 perkara sebelum saya mengakhirkan program ini. Pertama sekali, saudara, marilah kita bersama-sama. Apa yang saya sebut ni, tuan-tuan dan perempuan, yang ada dirakam, nanti tuan-tuan beli kasetnya, tuan-tuan boleh tengok 10 tahun yang akan datang. Ketika itu mungkin saya tak ada lagi di dunia ini. Tapi apa yang saya sebut ini, sebagai perancang bandar, qualified urban planner, town planner, apa yang nak dibuat oleh Yusof itu, saya telah. Saya boleh telah apa yang dia nak buat. Nombor 2, tuan-tuan dan perempuan, saya ingin menyebutkan insya-Allah tahun 2008. Kita kembalikan kuasa kepada PAS. Kelantik semula, tuan-tuan dan perempuan, pilih semula. Tok-tok guru kita yang berwibawa. Dengan barisan kepimpinan, insya-Allah, yang sentiasa takut kepada Allah. Jalankan tugas takut kepada Allah. Takbir keuangan takut kepada Allah. Takbir negeri takut kepada Allah. Takbir hutan takut kepada Allah. Takbir hasil mahsul takut kepada Allah. Mereka secara individu, secara senyap-senyap, secara terang-terang menjawab, Inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Tadi, tuan-tuan dan puan, saya tak habis tadi memberikan arti kepada ayat yang saya baca tadi. Punya hati tidak merasakan kebesaran Allah. Punya mata tak memandangkan kebesaran Allah. Punya telinga tak mendengarkan kebesaran Allah. Ulaika kal'am. Mereka ini seperti binatang ternak. Bayang, tuan-tuan. Allah sebut dalam Quran. Apa yang nak dilahirkan oleh UMNO ini. 10 tahun bagi Terengganu ini. Bila UMNO terus memerintah. Allah sebut. Ulaika kal'am. Mereka seperti binatang ternak. Tak cukup di situ, tuan-tuan. Allah sebut lagi. Balhum adhal. Bahkan mereka lebih hina daripada binatang ternak. Apa tak hina adik-beradik berzina? Apa tak hina anak saudara berzina? Apa tak hina seorang pelayan di sebuah kedai, tuan-tuan, dirogol oleh 7 orang? Apa tak hina, tuan-tuan? Di tepi-tepi jalan, di tepi-tepi belukar, di tepi-tepi kebun bunga, anak-anak kita melakukan zina. Apa tak hina, tuan-tuan dan puan? Kita memperagakan wanita-wanita, termasuk anak-anak, adik-adik kita sendiri. Apa tak hina dalam rancangan Akademi Fantasia? Menang ke apa ke, orang boleh peluk anak kita. Orang lain boleh peluk anak kita. Pemuda lain boleh peluk anak perempuan kita. Apa tak hina, tuan-tuan? Inilah yang berlaku, tuan-tuan. Apa tak hina di pentas-pentas konsert-konsert. Anak kita daripada malam sampai pagi, pagi sampai subuh. Apa tak hina? Anak perempuan kita menjual botol-botol arak di bangsa sana. Di bangsa anak perempuan setiap malam Sabtu, malam Ahad, anak-anak perempuan pegang botol-botol arak yang besar-besar tu.
Dekat Masjid Abu Bakar Siddiq tempatnya tuan-tuan. Setiap minggu. Saudara-saudara, kita mengharapkan insya-Allah yang ketiga. Tiap orang yang hadir tuan-tuan, tiap orang, termasuk orang UMNO yang hadir malam ini. Mari kita beri kemenangan kepada Islam. Bukan nak beri kemenangan kepada Datuk Nik Aziz Nikmat. Bukan nak beri kemenangan kepada Ustaz Abdul Hadi Awang. Bukan nak beri kemenangan kepada Husam Musa. Bukan nak beri kemenangan kepada Ustaz Nasaruddin Mat Isa Timbalan Presiden. Bukan nak beri kemenangan kepada Abang Mat Sabu. Bukan nak beri kemenangan kepada Hasan Ali. Tapi kita nak bagi kemenangan kepada Islam. Supaya kita hidup dengan Islam. Supaya kita mati dengan Islam. Supaya kita mentadbir negeri Terengganu ini semasa kita hidup, kita takbir dengan Islam. Supaya pembangunan meningkat dengan Islam. Hasil yang dapat adalah berdasarkan hasil yang telah direstui oleh Islam. Supaya kita membangun hasil mahsul ini bersama Islam. Supaya kita membangun masyarakat, anggota masyarakat bersama Islam. Membangun anak remaja kita dengan pembangunan remaja yang hebat. Remaja abad ke-21. Tapi batasnya adalah Islam. Membangun wanita-wanita muda dengan Islam. Membangun pekerja-pekerja factory dengan Islam. Membangun orang-orang kaya menjadi kaya. Tetapi kaya mereka, Islam lebih kaya daripada kekayaan harta dunia mereka. Inilah yang nak dilahirkan. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Saya rasa cukup setakat itu tuan-tuan. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di Kuala Nerus, khususnya yang dipertua Al-Fadil yang berbahagia, Ustaz Abu Bakar Abdullah, teman saya, Alhamdulillah, tuan-tuan Pak Doktor kita, dan teman kita, Ketua Pemuda kita yang bersama-sama kita malam ini, dan seluruh yang hadir. Mudah-mudahan apa yang kita berikan pada malam ini, insya-Allah tersemat di dada, tersemat di hati, tersemat di fikiran tuan-tuan dan puan-puan. Perlunya tahun 2008 nanti, kita menabalkan semula kerajaan PAS dan menyingkirkan kerajaan UMNO Barisan Nasional. Takbir! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ceramah dan suntikan semangat yang telah disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Dr. Haji Hassan bin Ali, Naib Presiden PAS Pusat. Majlis merakamkan ucapan jutaan terima kasih. Tuan-tuan dapat